Okay, so aku pun kadang tak faham lah kenapa sampai aku perlu ajar sekali macam mana nak tengok. So korang pergi kat ssminfo.my ni, korang klik produk. Korang dah tahu kan nama company yang korang rasa legal ataupun legit sangat tu. Okay, sekarang kau pergi dekat financial comparison, ada certificate semua ni, korang boleh tengok tau maklumat-maklumat ni. Korang kata dah lama, so mungkin lebih lama pada 2 tahun, so korang boleh tekan, korang boleh beli je yang financial comparison 2 years ni. Itu satu cara kalau korang sanggup nak keluar duit lah. Kalau macam aku malas lah sebab aku dah tahu dah benda ni scam. Sekarang ni korang tahu kan, korang join tu nama dia apa, Hendrix Genetics. So apa yang kita berlakukan, kita tekan je Hendrix Genetics. So korang nampak ini website official tau, Hendrix Genetics. Bila korang klik, nampak atas sekali tulis apa? Important note, unauthorized product and financial officers claiming to be Hendrix Genetics are currently circulating online. Dia dah bagi warning dah. Company ni sendiri yang dah bagi warning. Okay, memang dia tahu dah, memang ada satu scammer yang buat website menggunakan nama dia. Kalau korang kata sekarang ni belum scam, memang scammer tak akan terus scam. Dia akan bagi korang rasa dah dapat duit sikit, korang pun invest lagi banyak, patut ajak pula member kan, ramai-ramai. Nanti dah ramai sangat join, duit diorang dah masuk dah banyak, diorang tutup je. Biasanya lah dalam berpuluh-puluh video, biasanya dia akan kata sorry sekarang pengeluaran jadi makin lambat, kemudian susah nak keluarkan, kalau nak keluarkan kena beli kad ATM baru ni, mudah untuk keluarkan. Lepas tu siapa yang beli semua pun kena scam sama. So kita nak elakkan lah daripada makin ramai yang kena scam. So saya harap kalau anda betul-betul sangat rasa yelah tak percaya sangat ni, anda nampak ada email kan, Hendrix Genetics ni, boleh je email, tak ada masalah. Ataupun nak call LHDN, nak call BNM dan sebagainya, tak ada masalah, teruskan saja, dapatkan maklumat tersebut. Kita dah bagi warning lah, dah bagi awareness lah.